Saya Samsul Kahar bin Abdul Kadir, tinggal di Puncak Alam. Saya buat rumah di kampung saya dan tanah ni adalah kepunyaan ibu saya. Selepas saya cukup 55 tahun, saya merancang untuk membuat satu rumah secara cash. Pengalaman saya dengan iHome, okey. Mereka boleh menyiapkan rumah dalam masa yang singkat dan nampaknya desainnya pun cantik dan menarik mengikut apa yang saya hendak. Kita selalu berkomunikasi dengan sales iHome yang ada, kalau ada masalah kita boleh berbincang ataupun nak buat penambahan supaya rumah tu lebih sempurna. Kenapa saya bina rumah dengan cash? Sebab saya ada cash. Sebab saya boleh keluarkan duit kelebihan saya untuk rumah, dan saya rasa investment yang paling baik ialah rumah kerana dia boleh memberikan pulangan. Tujuan saya untuk disewakan supaya nanti bila dah tak ada kerja bolehlah ada pendapatan sikit. Maksudnya yang sure-nya you tak ada hutang. Maksudnya bila you dah bersara you masih kena bayar hutang, dan sekarang ni bila you dah bayar cash maksudnya you akan dapat pulangan balik. Gembira. Mula-mula saya risau juga, mana tahu ada scammer ke. Ya, maksudnya bila duit dah habis semua tapi rumah tak jadi. Bila rumah dah siap, dah saya boleh tengok semua ni, maksudnya alhamdulillah rumah hampir siap. Siapa yang ada duit tu lebih baik guna cash. Kalau loan, maksudnya you kena, harga rumah tu akan bertambah sebab you kena bayar interest lagi lepas tu. Perbintangan saya bagi 8.